Teacher Sarah, tolong saya. Saya bekerja rapat dengan seorang murid K1 yang disyaki ADHD. Walaupun dia mengalami meltdown di dalam kelas, dia sekarang pandai meminta tolong daripada guru-gurunya. Hai, nama saya Sarah Latif dan saya seorang pelajar tahun 3 di Diploma Early Childhood Development and Education dan saya juga naib presiden di TP Advocates. Saya sudah lama ada minat untuk menolong murid-murid dengan berkeperluan khas. Saya ingin menjadi sebahagian dalam komuniti yang aktif dalam memupuk inklusiviti dan untuk raise awareness tentang pendidikan khas dan berkeperluan khas. Dan saya juga mendalamkan minat saya untuk menolong mereka apabila saya mengalami internship saya di mana saya bekerja dengan murid-murid dengan pelbagai cabaran-cabaran unik. Inklusiviti dan empati adalah penting untuk kita memahami perasaan orang lain supaya mereka berasa bersamaan dalam sebuah komuniti. Akan sentiasa ada orang yang peduli dan sudi membantu, sama ada guru-guru, rakan atau keluarga. Semua orang ada perbezaan mereka dan perbezaan inilah yang membuat kita istimewa. Kadang-kala ada orang yang berkomunikasi atau membelajar dengan cara yang lain, tetapi tidak semestinya mereka harus ditepikan.